tradisi dia sendiri, cara dia sendiri, sistem dia sendiri. Jangan kata saya Dr. Mahathir pun pernah kalah. Masa dia sudah jadi Perdana Menteri, dia jadi calon untuk wakil ke Perhimpunan Agung UMNO, kalah. Itu kalah di situ, tapi tidak bermakna bahawa orang-orang agama tidak dimanfaatkan, tetapi di peringkat tinggi. Jadi penasihat, jadi perbincangan, bukan kita itu saja. Bahkan ada Perdana Menteri kena, dia nak tahu pasal PAS. Dia nak tahu pasal PAS betul-betul, dia adakan perbincangan. Macam mana di antara orang-orang yang lepas daripada yang masuk UMNO ni, kemudian dia bincang, dia nak tahu apa sebenarnya, dia tidak mau tuduh-tuduh begitu saja. Okey.